Hari ini kita menghadapi masalah jurang antara kaya dan miskin yang begitu luas dan semakin hari semakin luas. Jadi soalannya, adakah hukum ataupun perundangan zakat di dalam Islam ini mampu menyelesaikan masalah ini? Mampu merapatkan jurang antara kaya dan miskin dan memperlahankan kelajuan ni hari ini yang sentiasa saja meluas. Saya katakan bahawa sistem zakat dalam Islam ni dia bukan satu sistem persendirian. Dia bukan satu sistem yang isolated, yang terpisah daripada keseluruhan sistem perundangan Islam. Khususnya yang berkait dengan pengharaman riba. Ya. Kalau kita lihat kedua-dua ni dia sebenarnya datang sekali. Kalau riba ni adalah sebuah sistem yang ambil dan ambil dan ambil dan ambil, tidak ada memikirkan tentang zalim ataupun adil, tidak lagi memikirkan tentang sama ada keuntungan itu selari ataupun tidak dengan usaha, tidak lagi difikirkan sama ada duit itu boleh menjadi barang dagangan ataupun tidak, lagi pinjam 100,000, apakah hak dia untuk dapat 110,000, 10,000 tersebut datang daripada apa yang melayakkan dia untuk dapat 10,000 ekstra tersebut. Maka pengharaman riba dengan kewajipan zakat ini sebenarnya dia datang bersama-sama. Bahkan saya boleh sertakan sekali perundangan muamalat di dalam Islam secara umumnya. Dia datang bersama. Jadi kalau kita terapkan sistem pengharaman riba, dalam masa yang sama kita mengamalkan undang-undang ataupun kewajipan zakat dalam masyarakat Islam, sudah tentu, tanpa syak lagi, jurang kaya miskin akan semakin mengecil dan akan berlaku putaran harta yang sihat. Daripada orang kaya akan turun kepada orang miskin, dan sebahagian yang daripada orang miskin kadang-kadang juga boleh naik kepada orang kaya. Tetapi dia akan berlaku putaran tersebut. The cycle happens. Dan Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan dalam Al-Quran, kaila yakunu dulatan bainal aghniya'i minkum. Kan? Pastikan supaya tidak terjadi proses putaran harta itu hanya di kalangan orang kaya sahaja. Dalam sistem yang mengamalkan riba, itulah yang terjadi. Harta hanya akan berputar di kalangan orang kaya, dia tak akan turun kepada orang miskin. Begitulah sistem ekonomi yang tidak mengamalkan zakat. Dia hanya akan berputar di kalangan orang kaya sahaja. Jadi sudah tentu bila dua-dua ini diamalkan, pengharaman riba dan juga kewajipan zakat, harta akan turun. Dan bila turun, bila orang miskin juga membelanjakan hartanya itu, dia akan merancakkan ekonomi. Dan ekonomi akan lebih sihat. Kita semua tahu bila berlaku jurang kaya miskin begitu jauh dan semakin menjauh, akan timbul resentment. Resentment ni kebencian, kemarahan, ketidakpuasan hati. Dan ini akan menghasilkan keadaan politik yang tidak stabil dan dia boleh membawa kesan buruk kepada keamanan dan kestabilan negara. Dalam zakat kita lihat 2.5%. Ini kalau kita lihat pada zakat harta lah. Zakat dalam Islam ada zakat fitrah, ada zakat perniagaan, ada zakat pertanian. Dan semua itu memastikan bahawa harta yang dimiliki oleh seseorang yang telah capai nisab sepatutnya diusahakan. Jangan duk simpan tak buat apa-apa dengan harta awak. Itu dikira sebagai satu bentuk pembaziran sebenarnya. Sepatutnya yang kita buat adalah duit yang banyak yang disimpan itu dikeluarkan dan dilaburkan. Sebab bila dilaburkan, orang lain juga akan dapat manfaat. Kalau disimpan, awak seorang saja mungkin akan dapat sense of security, awak ada duit. Tetapi masyarakat tak dapat manfaat. Zakat ditetapkan kepada harta yang sebegitu. Harta yang tidak berputar. Harta yang duduk diam je macam tu. Jadi mesti dibagikan kepada orang yang miskin. 2.5% ataupun lebih mengikut jenis-jenis zakat tersebut ataupun kurang mengikut jenis zakat. Money must be put to work. Duit mesti digerakkan. Cuba bayangkan dalam sebuah negara, yang kaya-kaya dia semua simpan duit.
tak nak buat apa. Apa akan jadi? Melingkuplah ekonomi negara kan. Ada duit tapi macam tak ada duit. Sama juga dengan satu rumah yang kaya, tapi suaminya pelokek, bapaknya pelokek. Hidup macam orang susah. Anak nak beli komputer pun tak boleh, nak beli itu pun tak boleh, nak makan pun bersatu. Dia dah nampak macam rumah yang tak ada duit. Padahal ada duit, bapa ada duit tapi pelokek dan simpan. Sama juga dalam sebuah masyarakat yang banyak duit tapi tidak digerakkan. Dia akan bawa kerugian. Atas sebab itu, Allah SWT, ini salah satu sebab Allah SWT mewajibkan zakat. Memastikan bahawa harta tersebut orang lain dapat manfaat. Orang lain juga dapat manfaat. Bukan kamu sahaja. Wallahu'alam. Sahabat-sahabat sekalian, memandangkan saluran ini adalah saluran yang baru, maka saya meminta dan memohon daripada sahabat-sahabat sekalian untuk menyokong dengan subscribe, like dan juga share, kongsikan kepada orang-orang lain, kepada keluarga masing-masing, kepada kawan masing-masing, supaya manfaat ini lebih meluas. Terima kasih.